Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak bercerita tentang satu news yang kita baru terima daripada konti kita, daripada Seri Pentas, iaitu satu model baru yang akan tiba ke Malaysia tidak lama lagi, iaitu Proton X80. Jadi bila nak launch ni? Sebenarnya kita tak tahulah date sebenarnya, tapi desas-desus itu sedang bertiup kencang daripada timur ke barat, utara ke selatan. Jadi sebelum kami nak bermula ni, seperti biasalah, minta tolong anda di luar sana yang belum lagi subscribe Mekanika Malaysia, tolonglah support kami dengan menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Terima kasih. Okey, sedikit info mengenai background dan juga trivia dan juga sejarah sikit lah. Biasalah Mekanika kena ada background check sikit supaya kita faham cerita yang kita nak sampaikan pada hari ini. Proton mengalami masalah yang kronik selepas tahun 2000, selepas dia keluar dengan Mitsubishi, dia cuba untuk buat sendiri, dia cuba untuk bangkit, kembali ke Mitsubishi dengan Lancer, kemudian berkawan pula dengan Suzuki, kemudian begitu, kemudian begini. Nampaknya dia sudah tidak menjadi syarikat yang berdaya saing, sehinggalah pada 2017, dah rugi berapa puluh tahun tu, dia akhirnya diserahkan kepada Geely. Geely mengawal hampir majoriti saham dalam Proton. So sekarang bermulai 2017 sampai sekarang, semua model yang ditentukan untuk dijual oleh Proton adalah berdasarkan daripada pentaksiran daripada Geely. Dan daripada saat itu juga sudah hampir barisan penuh model-model Geely telah diprotonkan dalam pasaran tempatan. Okey, kita dah ada pertama kali X70, kemudian ada X50, kemudian ada X90 dan dapat kita sedan S70. Dan ni dah lengkap dah line up SUV ni. Namun ada satu lagi potensi yang terkosong dalam antara SUV ini. Walaupun kita nampak yang kecil, yang besar sikit, yang paling besar kan, dah ada, sebenarnya ada di celah-celah segmentation ini masih kosong, iaitu Proton X50 atau SUV coupe. Kenapa SUV coupe ni? Sebab Proton telah memfailkan nama hak cipta ni pada 2023 dengan nama Proton X80. Okey, kalau kita tengok daripada line up barisan rangkaian model yang Proton ada sekarang, X50, X70, X90. Jadi segmen B, segmen C dan segmen D macam nampak dah penuh. Tapi kalau dia nak buat X80 sebagaimana yang diregister dekat My IPO tadi, dekat trademark tadi, kat mana pula position dia? Of course, kalau kita ikut nombor, sudah tentu dia akan berada daripada X70 dan X90. Dia duduk dekat tengah-tengah ni. Tapi yang ini segmen B, yang ini segmen D. Oh, dia mungkin jadi B+. Tidak. Dia adalah sebuah SUV coupe. Dia lebih besar daripada X70 dari segi size dan segi dimension lah. Tapi lebih kecil daripada X90. Dia sebuah independent model. Dia tak berkait pun sebenarnya. Sebuah coupe SUV. Model apa tu? Geely Tugela, ataupun dekat China dia panggil Geely Jingwei. Jadi macam mana asal usul model ni? Okey, Jingwei. Jadi model ni dibina berdasarkan platform CMA, Compact Modular Architecture, CMA lah. Platform ini bukanlah platform baru, tapi dalam kumpulan Geely, sebab Geely ada Volvo, ada Lynk & Co, ada macam-macam. Okey. Jadi dalam kumpulan ni dia share platform ni yang digunakan sama dengan Proton XC40 dan juga Polestar 2 dan juga model-model daripada Lynk & Co, yang mana dia punya platform tu modular. Dia boleh jadi besar, boleh jadi kecil, boleh tukar berbagai jenis platform, boleh jadi 2-wheel drive, boleh jadi 4-wheel drive. Jadi panjang untuk khusus model Jingwei ialah 4605 mm, lebar 1878 mm, tinggi 1643 mm dan juga jarak roda 2700 mm. Nampak tak? Dia punya titik roda tu memang panjang, memang besar saiz dia. Dan dia punya position dalam keluarga Dan dia punya position dalam keluarga siri bintang atau siri Star Geely ni, dia ada siri Star dia. Dia adalah model ketiga yang dihasilkan selepas Jingwei S, iaitu SUV coupe, dan Jingwei preface sedan dan juga Jingwei L, sebuah SUV 5 tempat duduk. Jadi dia dalam keluarga Star ni. Sekarang ni faham ke tidak ni? Kau faham tak?
Nampak? Ramai yang tak faham. Macam saya. So, platform modular model ni membenarkan banyak jenis enjin boleh dipasangkan. Dan kalau anda pasang dia punya grill depan tu pun warna hitam. Warna hitam untuk keluarga Geely maksudnya kereta tu power. Tekan-tekan pergi, tekan-tekan pergi. Kalau warna biru tu maksudnya dia menjimatkan minyak, environment friendly. Dia lebih kurang macam abang beras lah. Dia macam arbok sikit. Kalau yang biru tu. Tapi kalau hitam tu laju. Macam abang Japar. Dia macam ganas sikit. Macam type A lah. Jadi untuk model dia diletakkan dengan enjin 2.0 turbo suntikan terus. Okey, dia ada beberapa power stage tapi yang famous enjin yang ini 2.0 ni dia ada 238 PS dan 380 Nm of torque. Dan kalau transmission lain lebih kepada sifat-sifat arbok iaitu DCT yang slow, tapi yang ini menggunakan transmission daripada Aisin 8 speed. Dia ada juga version 4-wheel drive dengan gearbox box warna Gen 6 yang mana dia boleh agihkan torque power tu 50-50. Nampak tak? Power tak? Saya baca je ni. Dan kalau itu belum mengkagumkan anda dan suka untuk saya bagi tahu bahawa syarikat-syarikat kereta daripada China ni sebenarnya dia orang bukan sahaja membuat body, enjin dan software. Bukan itu saja. Dia orang ni cuba untuk mendahului satu sama lain. Cuba bayangkan, kami sebagai wartawan otomotif, sebulan mungkin hadir ke pameran kereta atau launch kereta 2 biji, 3 biji maksimum. Tapi di China, mungkin wartawan dia satu hari 3 kali kena pergi event launch kereta. Sebulan dia launch 90 model baru. Itulah tentang hakikat di China. Jadi, bila terlalu banyak kereta, kan, kita pun dah tak kenal antara kereta-kereta ni dia kena bersaing. Jadi untuk bersaing tu tak bolehlah just setakat enjin dan look saja sebab akhirnya dia akan jadi reka bentuk yang sama. Jadi persaingan itu melahirkan teknologi-teknologi software yang ultra maju. Dia cuba fikir untuk macam mana nak jadikan kereta ni lebih canggih, apa lagi function yang buat orang lagi senang bawa kereta dan mungkin pesaing dia tak boleh buat. Okey. Dia ada sistem 5th generation Geely yang baru. Dia boleh parking kereta ni valet secara automatik tanpa pemandu sepenuhnya dalam radius 200 meter. Dia macam ni. Contoh. Ni contoh, saya bagi contoh. Kita nak sembahyang tarawih lah. Contoh, kita nak tarawih sampai dekat Masjid An-Najihin. Masjid An-Najihin dekat Seri Permaisuri tu, kalau kita jumpa satu spot parking, satu kosong parking kan, boleh solat tahajud. Maksudnya bersyukur gila lah kita dapat parking. Sebab susah dapat parking. Jadi, bila kita bawa Proton X80 nantilah masa dia launch, kita berhenti tepi jalan, dekat tepi rumah Uda lama. Kita ingat, parking dalam masjid. Wah, kita pun jalan pakai jubah kan, jalan kan. Sah. Dalam radius 200 meter, kereta ni akan bergerak sendiri, dia akan mencari petak parking sendiri dan dia akan parking secara automatik. Bukan itu je. Contoh kan? Contoh kita dah parking semua, kita masuk solat tarawih apa semua kan. Lepas tu kita moreh lah. Kita moreh. Sebab Uda dia datang lambat sikit. Dia datang masa moreh. Jadi kita lepak borak dia. Kau apa? Air jagung ni? Lepak borak-borak apa semua. Orang semua dah balik. Lepas tu orang tanya, Tuan Haji Japar tak balik lagi ke? Relax dulu. Saya nak tunggu kereta saya datang. Orang ingat kita ada driver. Tapi sebenarnya bila kita panggil balik, kereta yang parking tadi, dia boleh datang depan masjid. Dia boleh datang depan pintu masuk. Itu menunjukkan teknologi yang cuba di-createkan oleh company-company di China sehingga ke setahap itu. Bukankah sehingga ke tahap itu? Bukan dia orang pemalas, tapi dia kena create sesuatu untuk menjadikan produk dia unik dan juga canggih. Jadi, macam mana benda ni boleh dibuat? Dia memerlukan combination software dan hardware yang banyak yang perlu diintegratedkan. Maksudnya dia kena ada software, dia kena ada hardware, dia kena ada data, dia kena ada monitor, semua benda kan. Kereta ni menggunakan 12 radar ultrasonic, 5 radar biasa, 4 kamera surround HD, 1 kamera monocular, 1 dashcam dan juga 1 kamera dalaman. Nampak tak?
berapa banyak dia punya software tu. Yang sini yang menyebabkan syarikat-syarikat China ni berada di puncak kuasa dua. Kemudian dia ada satu lagi teknologi yang dipanggil HWA, Highway Assisted Driving. Maksudnya kita bawa highway. Level 2 autonomous ni benda yang biasa lah. Maksudnya kereta biasa pun ada. Myvi pun ada. Normal. Walaupun kadang-kadang lalu tengah jambatan dia tiba-tiba break. Normal, benda tu normal. Ada ACC, ada level 2. Tapi bila undang-undang tidak membenarkan lagi level 3, level 4 ni, syarikat-syarikat macam Geely ni dia fikir untuk buat macam mana supaya kita boleh penuhkan lagi pada skala teknologi level 2. Jadi untuk pertama kalinya bagi model Geely, kereta ni boleh memantau persekitaran kereta tu sendiri secara aktif. Contoh, kalau kita bawa dekat highway, ACC ni normal lah, brake, jalan apa semua. Kita nak tukar lorong pun, kita boleh suruh tu tukar lorong. Contohnya kata, "Hai Proton, acu kanan sikit tak? Kanan sikit. Tukar lorong kanan." Dia pergi ke kanan. Sebab masa tu dia dah pandai cakap Kelantan. Kemudian, kita boleh setkan. Contoh, kita bawa kereta tapi kita takut dengan kenderaan-kenderaan besar. Contohnya macam lori, bas-bas yang memang laju. Khususnya lori Gardenia. Tak tahu kenapa lori Gardenia ni memang dia laju atas jalan. Saya tak pernah lagi jumpa yang slow. Jadi kita takut dengan lori-lori ni, kita boleh arahkan kereta tu supaya jauh daripada lori. Contohnya, dia nampak lori, dia keluar kat tol, dia berhenti dekat arena. Bodoh je kereta tu. Taklah, maksudnya dia lari daripada kereta tu. So kita macam ada nyogok sikit, dia lari daripada kenderaan-kenderaan besar. Dan juga pemandu boleh bagi isyarat kepada kereta tu untuk tukar lorong secara automatik. Okey, dalam teknologi ACC, contoh bila kita set 110 km, bila kita jalan, tiba-tiba ada kereta kat depan, kereta kita akan follow pada kelajuan 110, dan kalau ke depan tu 100 lah, kita akan jadi 100. Kalau 50, kita akan jadi 50. Jangan marah. Sebab kereta ni dia boleh ubah lorong tu sendiri dengan menggunakan teknologi hati. Entah, saya tak tahu macam mana dia tukar lorong. Tunggu dia sampai sinilah, nanti apa kita cerita. Okey, itulah tadi tentang Proton X50 ataupun Geely Jingjuet yang akan dilancarkan di Malaysia berdasarkan desas-desus atau berita-berita yang kami kumpulkan setakat ini. Alright. Persoalannya, berapakah harganya? Seperti biasalah. Dekat China dia murah. Harga dia bermula from 82,000 duit Malaysia sampai 126,000. Tapi biasalah bila dia masuk dengan currency, dengan tukar ride and drive apa semua, proses saya ini akan menjadikan kereta tu mahal. Mana ada kereta yang murah dekat negara dia, masuk kat kita sama dekat negara kita. Kita bukan buat kereta tu pun. Okey. Jadi saya rasa dia akan bermula pada lebih sikit harga X70 tapi di bawah harga X90. Sepatutnya lah kalau positioning dia tu betul. Tapi andai kata Proton nak letakkan dia sebagai satu model independent premium, maksudnya dia tak bawa dah low spec. Maksudnya yang rim besi, exhaust fake apa semua tak ada. Dia bagi tu rim 30 inci, sunroof depan sampai belakang, kan? Apa lagi? Semua skrin tu besar 18 inci, semua benda yang premium. Kalau dia buat positioner macam ni, dia akan jadi lebih mahal daripada X90. Dan kenapa? Soalan dia takkan jual banyak. Maksudnya dia memang daripada awal lagi dia dah fikir, dia memang tak nak jual banyak. Dia tahu ia adalah low volume model. Jadi dia akan jadi mahal lah. Mungkin 140, 150 untuk positioning itu. Semuanya bergantung pada bos-bos Proton nak letakkan X50 ni dekat model mana. Boleh jual ke tak boleh jual? Soalan yang bagus sebab kita takkan dapat tahu pun jawapan dia, because setakat hari ini 18 hari bulan Februari 2026 tak ada SUV coupe yang dijual pada lingkungan 100-150. Tak ada. SUV coupe paling murah mungkin dekat-dekat 300 BMW jual. X2, X, maksudnya segala jenis SUV coupe yang buruk tu lah.
Maksudnya 200 lebih, 300 lah senang cakap. Memang tak ada yang berani masuk dalam player ini. Dan bukan tak ada, sebab model tu pun memang tak ada yang buat SUV coupe. Ini semua jenama-jenama mewah. Audi, Mercedes, BMW, Alza. Macam tu kan. Jadi tak ada yang mahal. Jadi kalau Proton berani masuk model ni, meletakkan dia pada mana-mana position, sama ada pada posisi yang dia nak jual banyak, 100,000, ataupun dia nak jual tak banyak, 150,000. Mana-mana posisi pun, saya rasa ia adalah satu tindakan yang berani. Sebabnya, sebab orang-orang macam saya, bila kita nampak SUV coupe macam ni, saya tak beli. Sebab saya tak suka. Okey, itulah tadi video kita pada kali ini. Sekian kepada anda yang sedang menonton, dah selamat menonton sambil makan popiah gulung. Tolonglah subscribe dan tekan butang loceng. Sekian, terima kasih.